Kami amat besar hati dapat bersama-sama pada pagi ini bagi menyaksikan Majlis Pecah Tanah QL Innofood Park. Total market cap is 17 billion and then your annual transaction is 7 billion. It shows that QL will be the main contributor of this growth. Ketibaan Yang Mahmud Datuk Seri Diraja Dr. Haji Ahmad Zaid bin Hamidi. Your vision will be next 50 and 100 years. I would like to congratulate QL Group for this effort. Setelah keseluruhan projek ini disiapkan sepenuhnya, ia dapat mewujudkan 3,000 peluang pekerjaan baru untuk komuniti negeri Perak. Tahniah dan syabas kepada pihak QL Food Sdn Bhd untuk terus melabur di daerah Bagan Datuk. State government is supporting your effort and your investment in Bagan Datuk because your trust to Hutan Melintang and Bagan Datuk. So in return, the state government is also supporting you for you to expand your business. As chairman of Halal Industrial Council for Malaysia, I am fully supporting your effort. Your market is not only for Muslim, for all religions, for the whole world. Inilah kejayaan mereka. Dengan ini, meresmikan Majlis Pecah Tanah QL Innofood Park Bagan Datuk dengan resminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyiram dua pokok ini sebagai simbolik kepada komitmen pembangunan lestari oleh QL Resources Berhad. Malaysia is ours. We are true Malaysian. 我们是一家人。 Bersama-sama, marilah kita membina QL Innofood Park sebagai sebuah percu tanda yang benar-benar membanggakan.